Kita pergi tempat Pak Sambung Habib Umar di Majlis Yalah. Lepas tu ya di Majlis Yalah ya wak ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah dah. Ya wak akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya atas sikit. Hari Rabu lah. Lepas tu ada satu orang kosong. Dia kecek bagi tu. Bagi tu ada satu orang kosong ke apa orang bagi kan dia tahu surat ni boleh. Tapi orang ada cara ni terjemah sosial ni. Ya tu yo ni tak ada nasi yo tu. Jangan ngaji ko syiah talak. Atau ngaji ko agama, ngaji apa baca fiatri, fiatu. Ujo itu hayang go iman yo tu itu tegak ko akidah Ahlussunnah. Walaupun ada baru fikir nak ngaji nak apa. Tu yo surat sahih dia sebab ni akidah Ahlussunnah. Betul? Dia tu sayang yo apa kerja tu banyak wabi je. Ani pak teraku. Akhir zaman ni takut. Ya kita buka dah. Acang-acang tu. Masalah semua yo gedo buat comrom yo. Dari biar di wabi amat tu. Dia bela fake lagi apa tu wabi. Jangan papi ada nak kata pala ana. Kecek atau nak ukur nabi ni ko sobat ni ko mepak bo apa zaman tahu Umar wa Rabbullah. Usman Ali tak ada apa, sahabat semua tak ada kata apa, mepak wa Rabbullah. Mazhab mereka tambah lagi. Ya dakwah. Babi malu nabi dakwah mepak itu sahabat dakwah mepak dakwah. Pamolo zangi ni baru ya berapa dirham baru ya timbuk ke zangi tu apa ingat dia sejarah dia. Molo masalah jauh dulu tak ada ruang baca zangi bani dah. Berarti begitu besar hewan nabi tu ya. Panggil molo ya ada namu. Kau panggil tunggu kubur tu lah. Padahal bukan tunggu kubur baca tak kubur. Lepas tu ya masuk kok tabi masuk tempat tu duduk ulai-ulai ke kubur. Duk datang malai duk baca. Ya kita dengan dia lagi tadi kan. Duk baca tentang malam Nabi pun hidup lepas datang ni duduk tentang malam baca tu baca ni zikir tak kubur tak dia baca tak kubur manusia ke kita ya masa dia bahasanya tak boleh nujir lah mana ialah buat bahasa tu bahasa murid ke bahasa lah itu bina tak kubur ada bahaya gitu lah tak bina-bina ni tegak tu tak boleh halih tu kalau kita bina kubur lagi ni ada kalau kubur wakal dia tu kalau bina dia tu ni kubur tanah hitam dia tak apa awak kalau kubur tu wakal kena bina dia tak boleh nanti kubur orang habar kena orang itu kubur raja, kubur wali, kubur alim ulama boleh bina. Kubur Nabi Rasul dan kecek. Isteri Nabi, sahabat Nabi ada. Kemasa terima bina tu kubur anak Nabi apa tu. Mari dia Wahabi tahun 1935 dia kapak-kapak apa. Tapi nak kena bagai Nabi. Bagai sesih Nabi ada dan lipan Nabi bagai apa semua. Kemasa tu dia membuat muak kata lagi kita di Istanbul, di Turki. Tapi boleh ada di Turki tu. Dia mengusut dan yang penting anak dia ambil. Jahat wak ni. Bermikir raya Yahudi. Dia jadi Wahabi otak dia Yahudi berang. Pasal otak. Yang Muhammad Wahab tu kena pasal otak dia tutua ya tu. Muhammad Al-Majmu'. Yang kepada Syahri Hussein tu bila jaya Syahri Hussein Sufa Arab Lawai Raja atau mantu Utsmaniyah tu. Kalau jaya dia Nabi Syahri Hussein mengatakan pemarah semua. Wahab masa jaya dia halang Syahri Hussein. Angkrik tu. Hamba Syahri Hussein di mata dicodek. Raja Abdul Aziz. Pok Salmalan itu senwi lesenya ada kalau ni. Boleh di fake Wahabi dia kata Syahri Hussein tu jahat. Raja Abdul Aziz tu hak lesenya. Bapa meeting orang Arab hak negeri kaya-kaya. Apa angkrik tak aja dah. Ya dia hak kaya-kaya dia. Saudi hak angkrik tak. Kuwait, Bahrain, Arab, Emirates kota lah kau dah. Becek dia di negeri itu pak minyak-minyak tu. Habis hasabi orang kita otak bersih, hati bersih. Tak dia habis walaupun kara cekam. Ingat apa yang jadi kosong di pak Pak nak sambut Habib Umar mari di jalan kita, majlis jalan dia, kerja dia. Tu orang kaya ke apa kamar ke orang kaya ke. Pakar kaya go dah. Pokok duk kerja makan haji semua tu hak Ahlussunnah wal Jamaah kita. Nak serai buat Wahabi dia. Ya Allah we duk tinah kita aja. Kalau nampak you nak sebar jalan dia yo, nak sebar agama baru itu sasana mai tu, kita nak tidak agama itu ni. Oh Islam betul sungguh ni. Ingat dia, kakak karawe pokok cekang tu. Tolong yo boleh halosa tu. Yang dia kakak gerak lah kau. Menggerak sikit gerak sikit apa? Kalau ni pakak gerak lah fuik lah apa ni. Tak gerak lah ni. Yang ada kata apa lebay. Biasa dia. Biasa aja Saudi. Ada kena apa Nabi bi. Kamu. Biulungnya ada Yahudi dalam kontrol lagi. Biasa dia ini. Bau. Masalah bersalah ulama dan bersalah manusia pada kena sisa kubur. Setengahnya manusia kena sisa kubur tu orang dijadikan amalnya anjing menggigit. Amalnya ya wak tu. Sama ada amalnya pasal dalam hati akidah tu pengerti akan anjing. Orang yang dijadikan amalnya ya sama ada amalnya hati akidah, amalnya zahir tu. Tatonya capu bik masalah. Ayo.
Atau yang menjadikan anjing menggigitkan dia. Itu yang menjadikan anjing menggigitkan dia orang tadi. Hingga hari kiamat. Dia orang Khawarij. Al-Khawarij, Nabi Teqila benar. Lepas tu Khawarij ni timbul bangsa awal Islam. Lepas tu bila kita nak timbul akhir ramai pula. Kenapa Wahabi? Itu Khawarij kan. Orang panggil Khawarij jadi dah. Lepas kita nasihat ada kafir dia di Wahabi Mujassimah semua. Terlepas ya kapal lega alpah ya. Kita nasihat dah. Ya Wahabi ni hati hati dari tubuh. Habis kapal lo. Supaya Netanyahu tu buat pol boleh jahat kali. Tak ada sebelah orang. Dia bukan Yahudi sama ada. Yahudi sama ada sebelah orang kau. Kerana dia bukan Yahudi sama ada. Dia Zayun. Dia bukan Yahudi agama Yahudi mula. Dia puja tu setan. Dia puja apa? Patulmu. Saya baca barak dia puja. Dia kena bisa hajak waktu dia. Ketua-ketua ada letak ni lagi apa tu napa-napa sing kau habis hajak dia pergi ruang ngah. Takut kamu lum. Orang kita baca Fatihah, baca tahlil, selawat Nabi. Takut. Tak notok dah. Ngaji tinggi ke dunia saja dah. Tapi orang kita dia tu cabut hidayah dia wadah dah. Jadi dia wadah. Ngaji kira doktor saja ya.